Terus di sebelah kakak roda. Macam ni. Atas ni ke? Nampak pun ni. Bukan ni. Adik. Adik kat mana ni? Sekolah kakak. Angkat kat dalam. Sana. Kakak tanya, kakak dapat nombor 1 untuk satuan kelas dia dan nombor 3 untuk 3 kau 4 dia? 3 untuk keseluruhan. Alhamdulillah tanya. Okay, jom kita ambil gambar. Pesan atas surat kakak, kita ambil gambar. Semoga kejayaan kakak Roda memberi inspirasi buat kakak Leha dan juga Raisa untuk juga belajar dengan lebih baik dan cemerlang dalam pelajaran dan juga apa-apa juga peperiksaan akan datang dan juga kurikulum dan sebagainya. Semoga berjaya dan bahagia di akhirat. Amin, insya-Allah. Okey, saya kami untuk hari ini.